sama, tapi kenapa dia punya material lain? Sebenarnya saya malas nak buat konten ni. Sebab Allah, getah dia ketat sangat no. Ikan gelama, ikan beru, welcome to my husband channel, Afiq Jeffrey. Okay guys, hari ini bertemu kembali lah. Sebelum itu, bertemu kembali ke dalam channel, YouTube channel Afiq Jeffrey. Okay, sebenarnya saya malas nak buat konten ni. Cuma saya rasa, why not sebelum kita spam korang dengan video-video macam packing barang baby, everything pasal baby. So kita nak mulakan video kita dengan unboxing barang yang saya shopping dekat Shein. So ini adalah random sangat konten. Saya just nak mulakan sebab saya dah lama, saya rasa dah 2-3 bulan kita tak ada post video dekat channel ni. So why not kita post lah hari ni. Macam tu. So hari ni saya ada shopping baju Martin. Sebenarnya baju tidur dia, sebab dia dah bulan ni dia 18 bulan. So kita belilah macam dalam 10 baju tidur dia. Macam tu lah. So baju-baju lama kita boleh pre-love, kita boleh let go. Macam tu. By the way, Mami dah 8 bulan pregnant. So agak mengah sedikit. Tapi tanpa membuang masa, jom kita unboxing. So ini adalah kita punya parcel. Bukan barang Mami, tapi semuanya adalah barang anak Mami, Adian Martin. So banyak sangat word so ni sebab kita dah start kekok nak cakap depan kamera. Demi menjayakan video kita, kita cakap je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku buka. Ni semua Mami yang shopping. Daddy tak tahu pun Mami shopping. Mami ni tak boleh. Kalau ada rezeki sikit memang shopping dekat anak. Tak ada shopping dekat diri sendiri. Mami pun dah lama dah tak beli barang untuk diri sendiri. Even tudung ke apa ke dah lama dah tak beli. Oh my god, banyak ni. Rasa macam sikit je beli kan. Macam banyak sangat ni. Oh. Foto. Okay guys, so barang pertama. Oh, I think ni bukan baju tidur. Dinosaur. Rar. 18 ke 24 bulan. Sebab next size dia adalah 2. So baju siang. So Martin comel tau kalau dia pakai baju ketiak. Mami suka sangat tengok. Tada. Oh my god. Pelik. Ada juga baju dengan seluar yang tak sama material. First time tengok. Okay lah, I suka lah. Boleh lah bagi 6 per 10 lah. Sama suruh korreknya. Okay, next kita ada baju tidur. Baju tidur. Oh, ada 2. Okay. Sebab I ni berlupa. I tak tahu yang I beli baju tidur apa-apa. So ni baju tidur. Kenapa macam sikit? Macam kecil. Padahal 18. 18 ke 24 bulan. Saya rasa dia macam ada je baju ni, tapi saiz kecil. Ni seluar dia, seluar panjang. Asal seluar dia macam panjang sangat ni? Baju macam kecil. Tak apalah. Next baju tidur juga. Bear. Saya suka tau benda yang comel-comel macam ni. Tapi kenapa seluar dia kali ni macam panjang? Anak saya ni tak adalah tinggi sangat. But cute. Okay, next kita ada baju apa ni? Memang video kita unboxing saja. Sama-sama kita melihat apa yang kita add to cart. Oh, tak suka tekstur dia. Tak apalah. Dia macam tak susah untuk budak. Tada, cute kan? Wow. I think Martin first time pakai material yang macam ni. Tapi kita boleh cubalah. Esok kita cuci dulu baju ni. Sebab Allah, getah dia ketat sangat no. Aku risau anak aku pakai yang getah-getah macam ni. Sebab anak aku ni buncit. Perut dia macam ke depan gitu. Biasalah kuat makan anak saya ni. So kalau getah macam ni saya risau sikit. Walaupun memang 18 bulan punya. Saya nak beli yang next punya umur. Tapi diorang sediakan 2 tahun ke 3 tahun terus. Dia macam tak ada ikut bulan dah.
So 2 ke 3 tahun tu macam besar sangat. So saya tak nak anak saya pakai baju yang besar. Macam besar sangat tu macam selekeh pula. So dia macam kena ngam-ngam badan dia. Saya sanggup je nak beli every 5 month, every 6 month baju anak saya, is okay. Asalkan dia nampak kemas pakai baju tu, selesa macam tu. This one cute. Saya rasa anak saya tak pernah ada lagi baju warna hitam. Ni first dia dapat baju warna hitam. Aku macam tak perasan aku beli, tapi tak apalah. Dah jadi mak-mak ni pelupa saja. Ni seluar dia. Memang getah dia ketat weh. Suka ni. At least dia macam memory. Apa benda tah? Okay, next. Kita ada baju apa ni untuk tidur. Wow, so cute. I like it. Sebab dia macam simple. Lepas tu warna hitam pula dah. Warna putih. Kat sini good night. Lepas tu dia lengan pendek. Lah, asal aku review macam aku dapat pet review pula ni. Padahal aku sendiri tukar. Kau kenapa Manisha? Gila dah tu. Padahal dia sendiri yang tukar. Ini seluar dia. Aduh lah, lucu lah mami ni. Next kita ada, kita cuci dulu. Ni baju tidur juga. Dinosaur. Tapi dia macam selesa. Hot ni selesa. Saya suka. Ni baju dia. Dinosaur juga. Hot ni baju tidur. Ini kain dia sejuk. Dia macam cotton yang sejuk. So I suka. Macam sejuk material dia. Love. Yang ni, this one memang I bagi rating 10 per 10. Tiba kan? Padahal tak ada orang suruh red pun. Berapa banyak lagi ni? Padahal diri sendiri yang check out. Next kita ada baju apa ni? Aku boleh masa aku beli baju ni. Boleh masa aku beli baju ni, ada ke aku beli? Apa yang besar sangat ni? Ni aku tak tahu lah baju jalan ke baju kat rumah ni. Macam baju jalanan. Tapi bila tengok seluar macam baju kat rumah. Macam baju ni, Dato' Alif Shukri. Baju seluar Dato' Alif Shukri. Tapi aku tak tahulah bila masa aku check out dah ni. Ada kot. Alright. Next. Baju kat rumah. Baju dekat rumah warna hijau. So Martin rasanya dia macam tak pernah lagi ada baju warna hijau. So I nak try tengok warna ni sesuai tak dekat dia punya badan. Tapi dia ni badan dia putih, kulit dia putih. So I think warna-warna macam ni cerah memang masuk je. Ni corak-corak haiwan segala benda. Yang ni cotton. So I suka juga kain dia. Sebab cotton dia sejuk, bukan cotton yang panas. Okay, next. Kenapa plastik dia macam lain sikit? Baju apa ni? Ini masa aku check out ni. Aku lupa lah. Oh my god, so pretty. Macam kain baju mahal. Baju tidur. Patutlah plastik dia lain. So cantik. Macam berat tau. Baju ni macam berat. Cantik. Suka, love. Dia tak macam baju murah-murah. Seluar dia pun baju besar weh. Seluar dia baju besar. Lepas tu getah dia macam tak menyakitkan perut. Macam ni okey. Macam tadi tu macam ketat sangat. Alright, next kita ada asal macam tadi? Rasa sama. Rasa sama. Aku salah cakap ke? Yang ni dinosaur. Ni seluar dia. Tapi sama design ni sama sama macam yang awal tadi. Alah, apa mami ni? Tapi kan dia sama, tapi kenapa dia punya material lain? Ingat tak tadi I cakap yang awal tadi material dia tak best? Pelik. Ada juga baju dengan seluar yang tak sama material. First time tengok. Yang ni material dia sama, cotton. Pelik lah. Dua yang terakhir sayang. Okay, kita tengok. So cantik. Mami love. Car. Bukan car, truck. Car.
So cute. Mami love. Sangat ada poket lagi. Cantik. Aku suka. Ni seluar dia. Seluar dia lucu lah. Dia macam besar dekat bawah. Macam palazzo pula. Cantik, cantik, cantik. I love. Okay, yang terakhir adalah baju kat rumah kot. Ke baju tidur. Baju ni kereta bomba. Dia ada mainan kereta bomba totally macam ni, sama spesies biji. Sejibit. So macam so cute. Tapi kenapa macam kecil baju ni? Macam kecil kan? Macam fit. Tengok. Macam fit sangat. But it's okay. Lepas tu getah dia macam ketat sangat lah. Kesian anak aku yang buncit. But it's okay. Dan namanya kita beli online, so kita akan menghadapi masalah-masalah yang macam ni. Ketat sangat lah, besar sangat lah. Memang benda tu normal. Okay. So guys, ini adalah semua baju anak saya. Sebab dia guna saiz baru, so baju pun baju baru. Itu saja kita punya video unboxing. InsyaAllah lepas ni kita akan upload pulak. Tengok owner baju ni bising kat luar. InsyaAllah lepas ni kita akan upload pulak video kita packing back hospital. Sebab tak lama lagi kita akan bersalin. Lagi menunggu hari. Sebab sekarang saya dah 31 minggu. 37 minggu saya beranak. Sebab saya bersalin Caesar. So saya dah dapat tarikh dah. So korang doakan saya. Semoga saya selamat bersalin. So itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih sebab masih tengok kita orang punya YouTube channel. And this video, apa-apa korang boleh komen je dekat bawah kalau korang nak tengok video daripada kita orang. Okay? Bye-bye.